Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula banu Israel lam yakhbuth at-ta'am wa lam yakhnaz al-laham wa laula Hawa lam takhun unsa zawjaha ad-dahr, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, laula banu Israel lam yakhbuth at-ta'am wa lam yakhnaz al-laham. Kalaulah tidak kerana Bani Israel dulu, sudah tentulah makanan dan daging kamu tidak akan basi. Kalau tak kerana perangai Bani Israel dulu, sampai hari ini hampa kalau ada makanan hampa tak akan basi. Tapi kerana satu masa dulu Bani Israel sudah buat satu benda yang menyebabkan Allah turun hukum basi kepada barang makanan. Nabi kata, walaula Hawa, kalau tidak kerana satu benda yang telah dibuat oleh Hawa, isteri Nabi Adam, Hawa, lam takhun unsa zawjaha ad-dahr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, tidak akan ada isteri yang mengkhianati suami mereka. Kalau tidak kerana Hawa, satu masa dulu dia mengkhianati Nabi Adam alaihissalam. Kalau tidak kerana berlaku benda tu, tidak akan berlaku hari ini isteri mengkhianati suami. Semua benda hadut jadi hari ini, dia ada punca dia. Hadis yang kita baca mula tadi cerita Nabi Adam alaihissalam sudah bagi umur dia 40 tahun kepada Daud. Tiba-tiba dia mengingkari benda tu. Dia kata, bila dia bagi? Kerana Nabi Adam pernah buat macam tu, hari ini ada manusia yang macam tu. Kerana Hawa pernah mengkhianati Adam, bila Allah perintah kepada Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan hampa dua-dua, Adam dan Hawa, jangan dekati pokok ini, pokok larangan di dalam syurga. Tiba-tiba Hawa mendekati, bahkan makan pokok tu, makan buah daripada pokok tu. Hawa mengkhianati perintah Adam, sedangkan perintah itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Hawa pernah mengkhianati perintah suami dia, Nabi Muhammad kata anak cucu dia di kemudian hari akan buat benda ni. Isteri mengkhianati suami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baca dalam internet ni cerita macam ni banyak tuan-tuan. Tambah-tambah hak duduk bandar besar, suami cara suami, isteri cara isteri. Hari-hari duk SMS suami, abang hari ni kena overtime dekat office, ada meeting, hari ni kena audit apa-apa, hari ni bagi whatever reason, bagi dekat suami ni. Suami ni pun percaya bulat-bulat. Satu hari suami terdetik hati nak pergi cek tengok betul ke dia ni overtime, dia ni selalu ada meeting lewat, betul ke? Saya baca baru ni satu keratan keluar, satu suami cerita benda ni. Isteri dia kata lately, akhir-akhir ini dia usung handphone, sampai masuk dalam toilet bawa handphone, sampai dia rasa suspicious. Dia satu orang yang tidak pernah buruk sangka, tidak pernah ingat bukan-bukan pada isteri dia. Kelaku bini dia tu, dia jadi suspicious, dia jadi curiga. Satu hari dia kata pagi bangkit terlewat, kalau nak pergi office, bini masuk bilik air mandi, tertinggal handphone.
Kebetulan dia kata Allah Tuhan Maha Besar. Ada mesej masuk. Dia pun pergi ambil handphone, dia buka baca. Tengok tulis nama perempuan. Ini taktik. Kalau Ramlah dia tulis Ramli. Tengok, Ramlah hantar. Tapi Ramlah tulis kata lepas office jumpa tempat biasa. Suami ambil cuti, pinjam kereta kawan. Suami yang tidak pernah mengikuti training daripada CIA tiba-tiba jadi KGB. Dia pinjam kereta kawan, dia bagi kawan bawa kereta dia, dia mai tunggu depan ofis bini dia. Tunggu tengok kereta bini, duk tunggu. Tengah-tengah tu bini telefon, ketak dia kata Allah, dia tahu aku duduk ada di sini. Dia kata, dia pun angkat. Ya, halo abang, ni hari ni saya balik lambat. Dia kata, ingat dia nampak. Pasal apa? Dia tanya. Ada apa kali pejabat? Okey. Tapi dia duduk depan pejabat, duduk dalam kereta tengok. Isteri keluar. Dalam pada duduk cakap telefon keluar daripada pejabat. Tapi tak pergi naik kereta dia. Dia tengok pergi naik kereta orang lain. Dia kata kereta siapa? Tengok laki-laki bawa kereta tu. Dia ikut. Dia pergi kedai makan, dia kata. Lepas time office, pergi kedai makan. Dia duduk dalam kereta, duduk tengok. Dia bawa handycam satu, duduk ambil gambar. Walaupun tak ada latihan CIA. Dia kata daripada jauh dia duduk tengok, duduk makan dengan laki-laki ni. Laki-laki tu pebetul tolong bini dia. Duduk makan beradab ni. Ketak dia kata tengok. Dan dia tulis pula, dia rimak pula dalam tu. Saya minta ampun kepada Allah kerana saya tak sembahyang maghrib hari itu. Sebab siasatan tengah duduk jalan. Jadi dia kata saya minta ampun pada Allah pasal saya tak sembahyang maghrib hari itu. Sebab nak tangkap ni. Lepas maghrib pukul 8 lebih baru keluar jalan seronok-seronok naik kereta jalan menuju ke arah office. Dia ikut. Tapi tak pergi di tempat parking kereta, pergi lalu belakang bangunan yang gelap. Dia kata. Dia tengok masuk dia tu berhenti. Lampu semua tutup tapi enjin duk jalan. Dia kata dia lagi ketang. Dia turun pergi dalam gelap bawa handycam. Dia pakai night mode. Dia kata. Walaupun tidak pernah kursus fotografi. Dia rakam isteri dia berzina dengan laki-laki itu di atas kereta. Dia tulis tu, dia kata tuan-tuan boleh bayang macam mana saya atas kereta tu isteri saya, dia berzina dengan orang lain, saya ambil gambar. Dengan hati yang hancur luluh ikat kereta dia, dia balik rumah. Berapa lama lepas tu bini dia balik buat macam biasa, dia kata apa-apa semua. Dia tak boleh. Start malam tu dia kata anak ada seorang, dia tidur dengan anak dia. Start malam tu tak boleh lah, dia kata. Pergi kerja tak tenang, duduk di rumah tak tenang, berserabut. Satu hari dia panggil bini dia duduk, dia tanya bini dia. Dia kata, you ada orang lain kah? Bini kata, apa abang ni merepek, cemburu tak habis-habis. Saya tanya lagi sekali, you ada orang lain kah? Tak suka lah abang macam ni. Weekend, you siap beg, kain baju, saya nak hantar you balik rumah mak you. Nampak suspend pula dengar cerita ni. Balik ni saya baca tu, saya cerita balik apa yang saya baca. Bila balik sampai rumah mak pak dia, mak pak perempuan ni, dia kata dia jadi tak sampai hati pasal mak mentua dengan pak mentua ni teramat baik dengan dia. Tak terbit di mulut ni nak abang apa yang berlaku ni, tak terbit di mulut. Apatah lagi nak abang kata nak cerai bini ni, tak boleh. Tengok ke muka mak mentua dengan pak mentua yang bagus ni. Tapi dia duk fikir-fikir balik, dia kata apa kesudahan benda ni, dia kata. So panggil mak mentua pak mentua duduk,
Dia panggil bini dia mai, dia terus abang, dia kata, mak, ayah, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Saya balik mai ni kerana saya nak hantar balik anak mak dengan anak ayah. Saya ambil dia elok-elok, saya hantar dia elok-elok. Terkejut orang tua ni. Bini ni dandan keluar satu drama. Apa ni abang, saya tak faham pasal apa jadi. Dia pun tak boleh di dalam kereta, ambil handycam, dipasang pula di TV besar bagi tengok. Mak mentua pak, mentua tengok mengucap doa istighfar, astagfirullahalazim, betulkan ni anak kita yang buat macam ni. Tuan-tuan, apa yang Nabi SAW sebut itu sangat banyak berlaku di akhir zaman ini. Hati-hati dengan gejala keruntuhan, bukan sahaja keruntuhan akhlak dan sosial, tetapi keruntuhan akidah yang berlaku pada hari ini. Maka Nabi SAW kata, walaula Hawa ni bukan salah sampai macam tu, tapi dia mengkhianati amanah yang Adam bagi dekat dia. Dan benda ni ada hikmah dia. Hikmah apa? Umat manusia dihantar turun ke dunia ini, dan di sinilah tempat kita semua hidup dan membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah.